Mungkin sebenarnya Mutant X-Men, kalau bila tengok video ni, hang tak fikir macam mana 99% manusia dalam dunia fikir. Video ni ekstrak dari eksperimen seorang psikologis nama Fritz Heider. Yang result dia juga explain apa sihir yang buat kita ponteng kafar untuk melangut 108 episod bawang merah bawang putih. Waktu dapat result, dia terkejut sebab 33 daripada 34 orang responden yang dia kutip cakap benda sama lepas tengok video ni. Macam ayah yang abusive, ayah yang mabuk, anak yang heroik selamatkan mak dia, rumah kena rompak. Padahal tak ada satu batang hidung pun dalam tu yang kata situasi tu situasi manusia. Tak ada satu tali pinggang ke, botol arak ke yang indicate segitiga besar tu seorang bapa yang ganas atau mabuk. Tapi kalau hampa tak ada serepih pun terfikir benda-benda macam ni dalam kepala, hampa highly likely dalam radar Mossad lah. Sebab special, insan terpilih. So apa yang director bawang merah dan putih tiru dekat eksperimen ni, nama dia abstract story. Kita manusia cukup ada secubit simbol saja untuk fantasi otak kita dapat izin merewang, bayang macam-macam benda yang tak wujud lagi atau tak pernah wujud pun. Geng-geng buat drama series exploit benda ni dekat hujung-hujung setiap episod. Ending tak pernah jelas. Dia pun saja biar kita duk fikir atau menung, berimajinasi lama untuk dia pegang rasa nak tahu kita tu. Sampai jadi ketagih nak minta next episode. Satu lagi yang pakai barang ni anime. Saya biasa dengan member balik dari tengok Weathering with You. Dalam jalan balik tu duk berteori macam-macam pasal ending dia. Adukah patut macam tu? Mungkin Hina akan jadi macam ni. Sampailah seorang member saya ni kata, Makoto Shinkai memang selalu anime dia biar open ending. Saya pun, betul. Aku rasa dia open ending. Saya kena marah tuan-tuan. Saya baru tahu punya perbahasan masalah anime ni tak boleh buat main-main. Tapi hari ni saya ada jawapan dah lah kat mereka dua. Kenapa Makoto Shinkai suka open ending dalam movie-movie anime dia. Dia guna abstract story ni supaya orang boleh keep on cakap walaupun dah berpuluh tahun anime tu dah rilis. Cuma barang seni berfikir macam ni paling kerap kita consume dekat konten-konten dalam telefon ni. Contoh paling dekat, cerita nak kera salji Jepun dekat Ishikawa ni. Seluruh dunia sebab kesian. Sampai Andrew Tate offer nak beli anak beruk tu $250,000 USD ke tak silap. Tapi Zoo tu tak mau jual. Cerita Punch si anak beruk salji ni simple je. Mak dia tak mau kat dia lepas bersalin. Tapi zookeeper kena pelepah dia masuk dalam koloni tu juga. Yalah sebab dia beruk kan. Hanya jauh hari beruk yang mengenal manikam beruk. Tapi koloni tu bully dia sebab dia tak ada pelindung. Mak pak buang. Tak ada qawam lah dalam bahasa-bahasa Ramadan ni. So zookeeper bagi satu plushie orang hutan yang memang duk teman dia dari dia lahir sampai sekarang. Orang hutan tu lah yang sekarang jadi imaginary mak dia. Tapi beruk kena bully dengan koloni ni benda biasa. 2008 bisa jadi benda sama kak. Kak beruk nama Otome. Sebab tu Zoo tu buat relax lah. Tapi bila mood abstract story kita mula activate dalam kepala, kita start nampak cerita Punch bukan cerita anak beruk salji saja. Tapi kita nampak cerita kita in term of emotional story di sekeliling kita.